Selamat datang ke Kolej Matrikulasi Johor, institusi pendidikan pra-universiti yang unggul di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terletak di daerah Tangkak, KMJ memainkan peranan penting dalam menyediakan asas kukuh kepada pelajar untuk melangkah ke menara daging. Sejak ditubuhkan pada tahun 2002, KMJ telah melahirkan ribuan pelajar cemerlang yang berjaya menempatkan diri di pelbagai institusi pengajian tinggi di dalam dan di luar negara. Kolej ini memiliki 6 buah dewan kuliah yang luas dan moden, mampu menampung sehingga 2,000 orang pelajar dalam satu masa. Dewan ini direka bentuk bagi menyokong keperluan pembelajaran masa kini, susun atur ruang yang selesa dan persekitaran yang kondusif. Dewan ini dilengkapi dengan kemudahan teknologi terkini seperti sistem audio visual, projektor digital dan sambungan internet yang stabil bagi menyokong sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif, dinamik dan berkesan. KMJ turut memiliki dewan utama yang luas dan serbaguna yang mampu menampung sehingga 2,000 orang dalam satu masa. Dewan ini digunakan sebagai lokasi utama bagi penganjuran pelbagai majlis rasmi serta aktiviti di kalangan pelajar dan pensyarah. Dengan kemudahan pentas, sistem audio-visual moden serta susun atur ruang yang fleksibel, dewan ini menyediakan suasana yang selesa dan kondusif untuk pelaksanaan aktiviti dalam skala besar, sekaligus menyokong pembangunan sahsiah dan bakat pelajar secara holistik. Bagi menampung keperluan penginapan pelajar, kolej ini menyediakan 6 blok asrama yang selesa, tersusun dan mesra pelajar. Setiap blok direka bentuk dengan mengambil kira aspek keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan pelajar sepanjang tempoh pengajian mereka. Asrama ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti kafeteria yang bersih dan selesa serta capaian internet yang membolehkan pelajar mengakses sumber pembelajaran dalam talian serta berkomunikasi secara efektif dalam persekitaran digital yang semakin berkembang. Bangunan utama KMJ terletak bersebelahan dengan sebuah tasik kuatan yang menenangkan sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan mendamaikan. Bangunan 2 tingkat ini menempatkan pelbagai kemudahan penting termasuk pejabat pentadbiran, bilik mesyuarat yang lengkap dengan kemudahan audio-visual serta bilik-bilik pensyarah yang selesa bagi urusan akademik dan sesi perbincangan bersama pelajar. Kolej ini turut menyediakan sebuah kompleks makmal sains dan bilik-bilik tutorial yang direka khas bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dapat dijalankan dalam suasana yang selamat, selesa dan kondusif. Setiap ruang dalam kompleks ini dibina dengan mengambil kira aspek keselamatan, keselesaan serta kecekapan penggunaan sejajar dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Selain itu, kemudahan capaian Wi-Fi turut disediakan di sebuah kompleks bagi menyokong keperluan digital pelajar sekaligus memudahkan akses kepada sumber rujukan dalam talian serta meningkatkan kecekapan dalam menjalankan tugasan akademik. Kolej ini juga menyediakan kemudahan perpustakaan yang terletak di dalam kompleks pusat sumber. Perpustakaan ini menawarkan pelbagai jenis bahan bacaan seperti buku rujukan akademik, jurnal, majalah ilmiah dan bahan digital yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai bidang pengajian. Kompleks ini juga menempatkan makmal komputer dan makmal bahasa yang dilengkapi dengan fasiliti dan teknologi terkini bagi menyokong pembelajaran berasaskan ICT serta meningkatkan kemahiran insaniah dan komunikasi pelajar. KMJ turut menyediakan kemudahan bagi menyokong pelaksanaan aktiviti kerohanian menerusi pembinaan Masjid An-Nur yang menjadi pusat utama bagi pengasuhan sahsiah dan pembangunan rohani pelajar serta warga kolej. Masjid ini bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadah, malah turut menjadi lokasi penganjuran pelbagai program seperti ceramah, forum, kelas pengajian serta aktiviti kemasyarakatan. Dilengkapi dengan capaian internet dan kemudahan teknologi, Masjid An-Nur juga menyediakan ruang yang kondusif, selesa dan fleksibel untuk pelbagai aktiviti keilmuan, perbincangan serta pengukuhan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. KMJ menawarkan pelbagai jurusan yang dirancang untuk memenuhi keperluan akademik pelajar. Antara jurusan yang ditawarkan adalah jurusan sains, sains komputer dan perakaunan. Kesemua jurusan ini direka untuk menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang relevan bagi melangkah ke peringkat pengajian yang lebih tinggi atau bidang kerjaya yang kompetitif.
Kejayaan pelajar Kolej Matrikulasi Johor tidak terhad kepada pencapaian di dalam kelas semata-mata. Setiap tahun, KMJ berjaya melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah aktif dan proaktif dalam bidang penyelidikan, inovasi serta program pembangunan tim diri. Kejayaan ini turut didorong oleh komitmen dan dedikasi para pensyarah yang berkaliber dan berpengalaman yang sentiasa memberi bimbingan dan inspirasi untuk mencapai kecemerlangan holistik. Penglibatan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, penyertaan dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta pelaksanaan program kerjasama antarabangsa bersama institusi pendidikan luar negara membuktikan komitmen tinggi KMJ dalam membentuk generasi muda yang berwibawa dan berdaya saing. Lebih membanggakan, alumni KMJ yang berjaya di pelbagai bidang profesional dan akademik menjadi bukti nyata kejayaan institusi ini dalam menghasilkan graduan yang berkualiti serta berperanan aktif dalam pembangunan negara dan masyarakat.